Urus niaga manakah yang tidak memberi kesan kepada modal perniagaan? Okey, tengok A. Pemilik membayar utiliti kediaman dengan cek perniagaan. Okey, utiliti kediaman itu adalah perbelanjaan peribadi. Dia tak ada kaitan dengan bisnes. Okey. So kalau dia bayar utiliti kediaman dia menggunakan cek perniagaan, maksudnya dia guna duit bisnes untuk bayar komitmen peribadi dia. So boleh ke tak? Tak boleh. Kalau dia guna duit bisnes untuk kegunaan peribadi dia, itu adalah ambilan. Ambilan, yes, dia bagi kesan kepada modal. Sebab bila kita buat ambilan, dia akan mengurangkan modal. Dia nak yang tidak memberi kesan. So A tu salah lah. Okey, kita tengok yang B pula. Pemilik menggunakan wang peribadi untuk membeli barang niaga. Boleh tak kita guna duit kita sendiri untuk beli barang niaga untuk bisnes kita? Boleh tak kita beli stok bisnes kita guna duit kita sendiri? Sebenarnya kalau kita guna duit kita sendiri kan, bermaksudnya modal perniagaan tu bertambah. Modal ni sebenarnya adalah hutang perniagaan kepada pemilik perniagaan. So kalau owner tu dia guna duit dia sendiri untuk beli stok, beli barang niaga, bermaksud bisnes dia berhutang dengan pemilik. So modal perniagaan tu akan bertambah. Itu dia bagi kesan kepada modal lah. Okey, salah juga. Dia nak yang tidak. Dia nak tidak memberi kesan. B pun salah. Okey, C. Pemilik membawa masuk mesin pencetak untuk kegunaan perniagaan. Okey, nampak je perkataan membawa masuk itu maksudnya dia tambah modal. Dia tambah modal. Adakah dia bagi kesan kepada modal? Of course lah. Sebab modal bertambah. C pun salah. Okey, tengok D. Pemilik mengambil barang niaga untuk didermakan kepada rumah kebajikan. Adakah dia memberi kesan kepada modal? Tidak. So, jawapan dia D lah. Kenapa dia tak bagi kesan? Okey, bila dia ambil barang niaga untuk didermakan, itu bukan ambilan. Ambilan ni kalau dia ambil barang niaga tu aset kan. Kalau dia ambil aset tu untuk kegunaan peribadi, barulah ambilan. Ini dia ambil aset tu untuk derma. So bisnes tu pun buat derma juga sebenarnya. Kalau dia ambil barang niaga tu untuk derma, itu bukan ambilan. Ambilan dia kalau tak ada, maksudnya dia tak efek kepada modal. That's why lah jawapan dia adalah D.